Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang ke Al-Muslim Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey guys, untuk video kali ni saya nak kongsi dengan anda apa barang yang saya bawa ketika saya buat ride camp ni lah. Mungkin ramai nak tahu macam mana saya susun barang, lepas tu barang apa yang saya bawa untuk ride camp. Barang dia simple saja, cuma kita perlu susun organize elok-elok lah. So kita lebih pada minimalis lah. Okey, saya pakai motor NMAX. Ini box yang saya bawa. Box belakang ni akan dijadikan meja juga. Dalam box ni saya letak adalah barang-barang seperti lampu, kipas, lepas tu stove dan sebagainya. Tak apa, nanti saya akan tunjuk. Lepas tu dalam beg ni saya ada letak kemah, fly sheet, lepas tu kerusi dan apa lagi pack. Okey. Lepas tu ini beg pakaian saya dan di dalam seat ni pun ada lagi lah untuk tempat-tempat tidur lah. Maksudnya ada tilam, lepas tu ada bantal, ada juga orang kata pelapik dalam kemah lah. Okey, nanti saya akan tunjuk. Okey guys, ini dia beg ni. So dalam ni ada fly sheet, ada kemah, ada juga pack, ada juga lampu. Okay, lampu ada dua. So ada table. Lepas tu ini pack lah. Lepas tu ni fly. Fly ni dia tak boleh kita gulung. Itu dia takut pangkar ruang. So saya buka, jadi dia lebih leper lah. Okay. Yang ni tali. Lepas tu ni SWS punya kursi. Lepas tu ini tent saya lah, SWS. So muatlah dengan satu beg ni untuk barang-barang. Okey guys, dalam seat ni saya letak ini sleeping bag. Okey. Lepas tu ini ada slipper. Ini ada tilam angin untuk solo. Ada tuala. Lepas tu ada bantal. Lepas tu ada lagi satu. Ini pelapik untuk dalam kemah lah. Ni sebenarnya saja je bawa kan. Kalau tak bawa pun tak apa. Kiranya dalam seat ni fokus untuk tempat-tempat nak tidur je. Okay guys, jom kita nak dedahkan apa yang ada dalam box saya ni, apa yang saya bawa. Let's go. Alright. Jom kita tengok apa yang saya bawa dalam box. Ui, alamak, saya punya stiker dah berterabur dah. Okay, stiker ni. Alright. Sini ada tisu basah, ada tisu kering. Lepas tu ada power bank. Lepas tu ada power bank lagi. Lepas tu kita ada ni bateri kipas kita. Dua saya bawa. Lepas tu dalam ni ada kipas dalam tent nanti. Lepas tu ada apa? Ni towel. Ni ada paket apa 3-in-1. Lepas tu ni ada cooking apa ni? Perkakas masak kan. Mangkuk apa semualah. Lepas tu ada stove. Lepas tu ada mak. Kipas ni. Pergi buat tolak kipas ni dulu. Lepas tu ni. Right. So ni lampu-lampu. Itu sajalah yang ada dalam ni. Mana yang saya boleh sumbat, saya sumbat. Asalkan bawa barang secara minimalis. Lepas tu betul-betul barang yang penting untuk kita nak guna untuk camping lah. Tapi solo ni selalunya tak banyak sangat. Kita bawa macam pinggan pun sekeping ya. Lepas tu lampu yang mencukupi, gas, stove dan lain-lain lah. Compact kan. Memang box ni saya letak untuk barang-barang lebih pada perkakas lah. Alright, itu sahaja. Okay guys, ni last bag saya ni. Yang tadi dekat motor saya letak celah paha tu kan. So yang ni hanya saya letak pakaian saya lah. So tak payah tunjuk kan. Alright, adalah baju semualah untuk 3 hari 2 malam. Okay guys, itu saja yang saya dapat kongsikan dengan anda. Apa yang saya bawa
macam mana saya susun ketika saya ride and camp lah. So ada bag yang celah paha ni, lepas tu ada box belakang, lepas tu ada satu lagi bag yang tadi tu saya tak kemah dan sebagainya. Lepas tu dalam seat pun ada lagi barang-barang. So ada 4 yang kata kompartmen lah. Saya susun lebih organize lah, jadi tak bercampur-campur dan senang untuk kita nak, orang kata bila kita nak camping tu, kita nak ambil barang mana yang dahulu, yang kemudian, dan orang kata lebih memudahkan kita lah. Okey, itu saja. Semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, kepada siapa-siapa yang nak buat ride and camp. Bolehlah jadikan sebagai panduan dan rujukan untuk anda. Alright, semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa like, share and komen video-video saya. Bye. I am